Assalamualaikum. Okey. Hari ni aku nak share satu pasal Toyota Light KM36 1.5 manual. Van ni dia datang kat sini, dia kata dia semput. Semput meletup-letup. So aku pun tengok kat sini. Korang tengok ni. Carburetor yang dia pakai ni adalah made in Ehem. So aku dah cakap dengan dia, carburetor yang cap macam ni biasanya dia kalau kau dapat dia sempurna, kira jackpot. Kadang-kadang boleh pakai tapi tak lama. Dia cakap boleh pakai selama ni. Memang masalah dia meletup, cuma boleh pakailah. Tapi kadang-kadang susah juga kita nak memotong, tapi kadang power tak ada. Kadang meletup, kadang semput. Normal lah tu, benda murah, benda kopi kan. Jadi hari ni dia datang, dia kata dia nak upgrade pada carburetor Wira. Aku cakap boleh. Beli satu carburetor second hand. Ni aku dah beli satu carburetor second hand, original. Kereta jalan memang dia hidup. Tapi kita belum pasang kat sini. Jadi aku cadangkan dekat dia, lebih baik servis dulu sebelum pasang. Cuma proses dia, untuk kapak Toyota ni, engkau kena buka manifold dulu. Buka manifold. Tapi ada juga orang beli kat Shopee. Boleh nak beli kat Shopee. Cuma ketahanan dia tak boleh lawan ketahanan besi. Sebab besi ni dia punya trip jarang loose. Tapi kalau yang aluminium ni, dia tak boleh kerap buka pasang habis loose. Sebab dia lembut. Jadi pada aku, better macam aku akan tempah dekat machine shop lah. Tempat biasa aku buat. Dia pun dah ada simpan mall untuk aku punya. Aku tinggal order saja. Okey, nanti aku update lagi macam mana cara proses berikut. Terima tu. Untuk proses yang berikutnya, aku dah keluarkan carburetor. Nampak ni, carburetor aku dah keluarkan dah. Aku kena potong satu gasket. Gasket untuk kat sini. Kat sini, buat gasket ni. Tapi, skru yang 4 batang ni korang kena keluarkan lah. Sebab selepas ni dia tak pakai dah. Kita akan tanam satu skru. Kita tanam skru Allen key sekejap aku tunjuk macam ni rupa dia. Macam ni. Ni tapak, pakai tapak besi. Skru Allen key nanti akan gantikan tempat tu. Tu. Okey. Buang skru ni, masuk skru Allen key nanti. Skru Allen key 4 biji macam ni. Okey. Assalamualaikum. Okey, hari ni aku nak share satu lagi tutorial. Sebelum ni aku ada ajar korang cara nak DIY sendiri tukar carburetor dari carburetor standard ke carburetor Wira untuk van Toyota Light Ace KM36. Enjin yang 5K. Jadi macam mana cara dia? Aku dah ajar cara dia, cuma bab nak keluarkan skru ni nanti korang pening. Bang, macam mana saya pulas tak boleh lah bang. Macam mana cara keluarkan skru ni? Okey, hari ni aku ada rasa nak share benda ni. Yang pertama, korang kena ada 2 nut 12. Ataupun ada juga orang panggil ni M7 ke M8 ni? M8. Okey, masukkan dulu korang punya 12 common ring kat sini. Pasang nut saya 12 ni. Satu Lepas tu, satu lagi. Ni pastikan ni ngam lah. Jangan kau pakai ni spana 13, ini spana nut 12, tak boleh. Dia kena 12 dua-dua. Lepas tu kau pasang satu nut di atas. Jangan masuk habis, masuk agak setengah lebih macam tu. Kau kena ketuk benda ni. Ketuk sikit Yang ketuk macam tu. Yang ketuk macam ni. Abang tak boleh, dia ketuk kena kuat sikit. Nanti ketuk abang tak boleh tak kuat. Ketuk kuat sikit. 3 kali. Okey dah. Ketakkan dia. Kau ketakkan bawah ni. Sebab apa yang kita nak, benda tu agak longgar sikit lah. Lepas tu dapatkan ni, ketatkan ni. Ni pegang yang bawah. Bagi nak dua-dua ni ketat. Ketat. Dah ketatnya tu, cuba pulas. Boleh gerak tak skru ni? Gerak jadi guna dia macam ni. Dah boleh pulas lah ni. Boleh pulas dah. Itu guna dia. Satu aku try. Benda aku tak usik lagi ni. Jadi kita ketuk tadi guna dia bagi trip kat bawah tu bergerak. Okey, dah berjaya keluarkan. Kita keluarkan satu lagi lah. Benda ni dah kembang, melekat. Okey, itu cara dia, sedikit cara Jadi tiga-tiga kau boleh buatlah kaedah macam tu. Okey, jumpa lagi dalam tutorial. Assalamualaikum.
Okay, aku nak bercerita sikit untuk Toyota Light Ace 1.5 engine. Dia ada dua jenis. Ada dua jenis. Sorry, ada tiga jenis. Yang pertama, engine 5K. Ada yang ada tappet macam ni. Yang kedua, engine 5K, dia tak ada tappet. Dia pakai shim. Dia pakai lifter valve. Jadi, korang tak perlu adjust tappet. Yang satu lagi, yang model lama punya Light Ace, engine 4K. Dia memang ada tappet, tapi dia ada 4 gear saja. Yang ni 5 gear. So, untuk full setting ni, wajib tappet dia pun dia adjust juga. Dan satu lagi aku dah cakap, setelah kau buang skru yang 4 biji hari tu, kau orang akan boleh pasang tapak ni pakai Allen key yang dia dah sediakan skru dah. Skru dia macam ni dah macam ni, baru boleh pasang. Selepas tu, yang wajib kau buat, karburator Wira yang kau beli tu, wajib kau orang servis, tukar dia punya kit dulu. Baru dia akan dapat padu. Ni aku dah servis. So, aku akan buat pemasangan. Tengok hasil dia nanti macam mana. Okay? Okay, jap. Tak maaf. Ni gam bermasalah pula dah. Okay, ni dah siap Kau tengok aku dah masuk. Paip minyak aku dah pasang. Ni, wire ni boleh join direct kat sini. Ni, sebelum ni wire ni ada dua. Tapi dia tak pakai satu. Kita tengok. On kunci ada bunyi tik tak? Okay. Lepas tu, ada bunyi tik dah. Tali minyak pun ngam-ngam je. Ngam-ngam je. Ini boleh kau yang adjust Nanti kau yang adjust sikit. Tengok Yang pipe angin ni, boleh masuk kat sini Okay, start dulu tengok. Macam mana hasil dia. Pancing minyak dulu. Sorry, minyak tak pancing lagi. Minyak masuk kat sini. Okay, start. Apa tak menjadi tinggi? Oh, ni sangkut ni. Yang ini aku nak kena gerakkan sini. Cuma store aku dah tutup. Hasil dia macam tu kau dengar. Jadi distributor semua kau kena set. Hasil dia kau dengar sendiri. Padu Okey. Jadi sedikit perkongsian, harap kau orang boleh buat boleh tiru sendiri. Terima kasih. Assalamualaikum. Okey, aku lupa nak share benda ni. Jadi kalau aku tak share seolah-olah benda ni tak cukup ni. Korang tengok ni hasil dia macam ni Tengok daripada atas. Ni hasil dia macam ni. Masih pakai kotak angin original. Penapis udara pun original. Okey, aku buka sikit lah benda ni. Tunjukkan korang. Supaya korang dapat ilmu yang penuh. Ni. Ni pakai nut 12. Kotak angin pakai tu. Aku tak ada rosakkan pun kotak angin ni. Ni. Nampak tu. Yang ini adalah slipper Slipper, mana rupa slipper. Nampak tu. Korang ingat tak slipper ni? Okay, aku dah potong macam tu, bentuknya tu. Jadi tiada habuk masuk. Okay. Terima tu. Assalamualaikum. Ni aku nak test Total Light Ace ni. Tak tekan minyak pun dia boleh jalan Timing rendah tu. Tengok depan. Jalan So tanya power ni kau tahu aku tekan. Padu lain macam power dia. Dia 3 naik bukit. Ini ada barang belakang ni. Ini van pasar malam. Van niaga kain baju pasar malam. Ada barang kat belakang. Dia 3 mendaki. Tapi van ni memang dah ada elektronik Cuma elektronik aku set balik, tappet aku adjust. Lepas tu upgrade karburator Wira. Hasil dia bagi aku padu ni. Aku test sikit Tak boleh banyak-banyak. Nanti panjang sangat, nanti korang muak nak tengok video. Okay, tengok depan. Padu. Tapi van ni pun macam-macam bunyi ada.
Ini kalau owner tak senang hati, aku tak tahulah nak cakap. Lain macam dia pergi. Okey ni Cun lah. Cun. Bagi aku hasil dia padu. Lebih daripada jangkaan aku. Okey, jumpa lagi.